So kita berada dekat Semenyih, Taman Kesuma ke Bandar Kesuma, Taman Bandar Kesuma. Dekat sini banyak lot tanah baru tau. Lot tanah persendirian, yang dalam tu lot lidi semua ada. Cuma satu je isu dekat sini, isu sambungan elektrik TMB. So rumah-rumah yang naik ni semua tak ada TMB ni. Sebab ada isu sambungan substation dan sebagainya lah. So seperti pelanggan Sunrocks dekat sini, Tuan Luqman, rumah ni dah hampir siap setahun ke setahun lebih, tapi tak dapat gunakan lah sebab tak ada sambungan grid TMB. So datang tengok sekejap balik, datang tengok sekejap balik. Rumah dah tersegam indah ni. So untuk kali ni Sunrocks dah solarkan, walaupun asas saja, cukuplah untuk menyalakan lampu, kipas dengan aircon. Cuma aircon ni dia kena main sikit lah. Sekejap pakai, kena tengok bateri online monitoring. Bila cukup baru sambung lagi. So Alhamdulillah, kalau boleh tengok lampu kipas ni semua dah menyala. InsyaAllah, raya pun boleh raya kat sini dah. Ni dah minggu kedua, masuk minggu ketiga Ramadan, dah masuk 2/3 Syawal Ramadan. So nanti raya dia boleh raya kat sini. Jom kita tengok sekejap. Inverter 5 kilowatt. Bateri 5 kWh. Kita letak atas sebab tuan rumah ada anak kecil, nanti dia nak takut main wire dan sebagainya, kita letak kat atas ni. So bateri ni kalau nak beranak-ranak pun boleh bersambung-sambung. So kita mulakan dengan 5 kW kat sini, bersambung ke DB. So rumah ni semua, lampu kipas semua dikuasakan oleh tenaga solar lah. Okay, so macam saya cakap, kalau anda ada tanah lot, tak kisahlah lidi ke chopstick ke apa, bina rumah, jangan risau pasal tenaga. Tenaga solar boleh menampung penggunaan rumah tu, dengan syarat anda dapatkan tanah tu dengan murah lah, sebab dia tak ada infra. Sebab infra grid tak sampai, so anda berunding dapatkan tanah dengan murah dan sebagainya, bangunkan rumah, pasang tenaga solar. Dan air, insyaAllah kalau air selalunya boleh sampai. Kalau tak boleh sampai pun, bolehlah buat boring ke, rainwater harvesting ke, macam-macam lah alternatif yang ada. Yang penting sumber tenaga elektrik sekarang mudah. Pasang petang, malam dah menyala dah. So inilah sistem dia. Sistem tenaga solar daripada Sunrocks.